Okay geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak buat video. Saya datang ke K10 di Kota Baru geng, Jalan Pekalan Cepa ni. Jalan Pekalan Cepa nak pergi ke airport. Ini kita nak masuk kedai baru. Okay, kat sini ada Vespa. Kita tengok dulu satu persatu geng. Vespa geng. Ni ada model color macam ni. Harga pun dah ada. Primavera 150S. Okay, yang ni jenis TV 300. Okay, yang ni pula jenis GTS Super Sport 300. So yang ni pun ada Primavera 150S. Dia ada color lah, color macam ni, color macam ni. Yang ni lain sikit. Okay, yang ni Sprint 150FL. Kepala dia petak ni. Yang ni kepala bulat. Nampak? Okay, yang ni kepala dia petak, yang tu kepala petak, sama. Baik eh. Vespa S125. Yang ni saya ingat 15,900, yang ni paling murah lah. Okey. Ni kedai baru kan. V ada kat belakang. Aprilia pun ada. Vespa juga Sprint 150 Dash. Dash ni apa tak tahulah. Color kot. Okey, yang ni dia datang meter digital. Lepas tu dengan lampu LED. Yang paling penting kan besi geng. Yang tu paling penting. Lepas tu dia ada brake, termasuk dengan ABS. Cantik kan, matte black. Brake belakang pun dia pakai disc. Yang ni matte black, cantik. Oh, seat dia lebar kan. Terbaik. Okey, so ada Vespa, ada Husky, ada Benelli. Ni pun Benelli. So sebelah sana ada KTM. Okey, and then juga ada Zontes. Yang ni kedai ni kali ni besar eh. Ni ada kaunter kat sana. So korang boleh datang sini tengok apa motor korang nak, korang order je. Yang ni 368 Zontes. Yang ni G. Yang ni XADV. Yang ni tak silap saya yang V. Yang ni tak silap saya V3 ke. Yang ni V3 betul. Okey, yang ni S1000 untuk second hand. Siapa yang nak motor second hand pun ada. Dekat luar pun ada lagi. So jom kita tengok. Yang ni KTM. Yang ni boleh tempat rehat pun ada. Untuk kita rehat menunggu kan. Yang mana nak tengok motor tengah servis, kita ada tempat untuk kita tengok motor kita servis kat belakang. Okey, kita jangan ganggu. Biar dia servis motor dulu. Okey, yang ni nak servis, check apa semua. Nanti ni pun dah check. Okey, kau boleh datang, kau boleh rehat kat depan. Tak perlu datang belakang, duduk depan je tunggu. Kena pakai Vespa. Kena pakai Vespa. Okey, untuk video sambungan Vespa, kita akan sambung di esok hari. Hari ni kita relax dulu sekejap. Okey, so ada perjalanan je. Baik, boh. Lacong, jom.